Gelagat, Tengku Hassanal, beli air, di tepi jalan, cetus tumpuan ramai. Mesra rakyat, tak ada memilih sangat, bab makan minum, bertuah rakyat Pahang, netizen. Baru-baru ini, tulas satu video, yang dimuat naik, di laman media sosial TikTok, milik @this_fansPage, yang peroleh perhatian ramai. Video berkenaan, kini meraih jumlah tontonan, sebanyak 95,000, tanda suka, sebanyak 2,974, dan sebanyak 95 komen. Di dalam video tersebut, memaparkan, Tengku Hassanal, yang turun dari keretanya, dan membeli air oren, di tepi jalan. Rata-rata netizen teruja, melihat video tersebut. Mereka juga mengatakan, bahawa, jika mereka yang menjual, pasti, turut bergetar tangan. Tambah mereka lagi, Tengku Hassanal, sering membantu ekonomi tempatan, tidak kiralah, dari segi makanan, atau barangan.